Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, sebelum kita unboxing barang yang kita beli dari online, saya nak ambil cili dulu sebab banyak dah cili yang dah masak. Nah, tengok tu. Sebelum hari hujan juga kita ambil cili yang mana dah merah-merah ni, disebabkan hujan tak berhenti untuk seminggu ni, jadi cili banyak yang merah. Tanah masih basah lagi sebenarnya. Cuaca pun masih kurang baik sangat. Angin, tengok berangin. Nah, tengok kalau kita lambat ambil, tengok burung dah makan dulu dah. Alah, tercabut semua. Memang tak pandai nak ambil cili. Okey. Banyak kan? Tengok. Sebelum hujan, kita cepat-cepatlah ambil sayang. Tengok, dah kena makan burung. Nah, angin kuat. Kat sana pun ada, nampak. Jom kita pergi ambil. Tanah dia masih basah, masih lecak lagi. Kita ambil je lah, takut kalau kita tak ambil hari ni, hujan, esok dia masak, lusa dia masak, bila lagi kita boleh ambil kalau hari hujan. Satu lagi, biar dia kat situ. Tada, banyak juga. Jom kita balik, naik. Angin. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Kita nak unboxing barang-barang kita yang kita order dekat online tu. Alhamdulillah. Ya. Ni je. Kita nak unboxing yang ni dulu. Ni apa ni? Ini tempat buku teks diorang. Saya ambil yang 20 keping ke? Kalau tak silap saya lah. 20 keping ke? Kita tengok lah.
Yang 20 keping ya. Tapi dia warna dia campur-campur lah, tak apalah kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yalah 20 keping. Nah, nampak buku teks dia orang. Ada 20. Kita masukkan dalam ni balik lah. Okay. Lepas tu apa lagi? Yang ni. Ini semestinya tudung kakak. Nah, kita tengok saiz M. Yelah. Ni betul lah. Tudung kakak. Saya beli 2 pasang. Tudung sekolah ni kan. Sepasang 18. Kalau tak silap saya lah. Saya ambil 2 pasang. Dan ini bukan barang-barang sekolah. Ini kita tengok dulu yang mana satu dulu. Mana-mana lah. Kita buka yang ni dulu. Ini baju muslimah. Satu set lah kakaknya. Kalau nak pergi kenduri ke, pergi kenduri lah. Senang sikit. Dah ada baju satu set. Kalau tak nak pakai baju kurung, boleh pakai baju muslimah ni. Pergi kenduri atau pergi mana-mana yang kita menggunakan baju muslimah ni lah. Jalan-jalan ke, pergi sibu ke. Kita beli satu dulu sebab saya takut saiz dia. Ni dah ngam. Nanti kita boleh order lagi untuk kakak warna lain. Ini ni mak dia punya. Saya ambil saiz besar lah, biar besar, jangan kecil. Kalau besar kita boleh kecilkan, tapi kalau kecil kita dah tak boleh nak besarkan. Saiz XL. Nah, ni warna apa? Nanti kita cuba kita cuba. Ni untuk mak dia. Nanti kita cuba macam mana. Saiz XL. Ni satu lagi. Kita tengok. Kenapa yang ni saiz L? Habislah. Saya ambil dua-dua XL saya rasa. Tak apalah. L ni pun nampak besar juga. Nanti kita cubalah. Risau saya. Nah, ni baju saya sendiri. Kalau nak ke, macam saya cakap lah, kalau kita nak pergi kenduri kesyukuran orang kampung ke, kita bolehlah pakai yang macam ni. Kalau nak pergi ke sibu ke nanti, kita bolehlah pakai yang set macam ni. Jadi senang sikit. Dia okey lah. Saya cuba dulu, tengok macam mana. Ni pun mak dia punya juga. Hari tu kan kak ipar saya ada pergi umrah, dia dah balik. Dia ada bagi kita orang. Ini kak ipar saya bagi. Ini untuk gantung dalam kereta. Ini untuk gantung kunci. Yang ni untuk tudung. 3 ni untuk tudung. Cincin ni dengan gelang ni saya ambil. Lepas tu dia bagi suami saya baju jubah satu. Lepas tu dia bagi anak lelaki saya ni jubah juga. Bolehlah dia guna untuk pergi sembahyang. Kain dia pun sedap, tebal.
Lepas tu apa lagi? Untuk saya dengan kakak, dia pun ada beli. Ni. Saya tak tahu berapa real dia kata. Ni saiz M untuk saya. Saya dah cuba dekat rumah dia hari tu. Nanti sekejap lagi kita cuba. Ngam-ngam, panjang pun okey. Nanti kita cuba sekejap lagi. Cantik kan? Bolehlah guna untuk sembahyang hari raya nanti. Alhamdulillah. Dia ada bagi kakak satu, ni saiz S. Ngam-ngam untuk kakak. Saiz S. Kakak pun dah cuba dekat rumah dia hari tu. Dengan dia bagi satu set tudung lah. Tudung. Selendang. Nah. Saya tak pandai lah pakai ni. Tapi tak apalah, buat dekat sini. Jom kita cuba dulu baju ni. Kita cuba ni dulu. Baju online kita ni. Nampak? Okey, ni dia saiz L. Saya suka panjang-panjang dia macam ni, besar-besar dia macam ni, yang longgar. Saya suka. Yang ni je saya kurang suka. Ada span dekat atas ni, nanti saya buang. Semua baju saya, baju kurung kan memang tak ada span lah. Saya tak suka. Selesa sangat. Besar kan? Macam ni saya suka lah. Besar sikit dari badan saya baju tu. Longgar-longgar. Cantik kan? Saya suka, alhamdulillah. Cantik kan? Kita cuba satu lagi yang garis-garis ke bawah tadi tu. Ni pun lawa juga. Saya suka. Mungkin mungkin dia punya cutting tak sama kot. Sebab ni XL, ada poket. Yang tadi tu tak ada poket. Saya suka. Cantik. Sebab dia tak kecil lah. Saya suka besar macam ni. Longgar-longgar dekat badan. Boleh lah. Kalau kita nak nanti kita order lagi lah tempat yang sama. Dia tak jarang. Dia tak nampak. Dia tak nipis, tak tebal. Selesa lah. Sangat selesa. Saya suka. Ni tadi kan saya nak cuba jubah ni. Okey lah. Saya bagi tengok jubah ni dulu. Jubah dari umrah. Okey, ni dia. Cuma ni lah pendek. Saya rasa macam pendek. Tapi memang jubah di tangan memang macam tu kan. Ngam-ngam je kat tangan. Tapi panjang dia saya suka. Labuh. Alhamdulillah, rezeki kita tak dapat pergi umrah. Orang hadiahkan kita jubah dari umrah. Dah. Bolehlah buat sembahyang raya. Okey, dah selesai. Kita pun dah cuba. Tudung kakak pun dah ada 2. Tempat buku pun dah ada. Baju kakak pun dah ada. Kita dah cuba dah baju yang dari umrah dengan baju yang kita beli online. Semuanya selesa. Mungkin kita akan buang ni je lah span dia nanti. Sebab saya tak suka span ni. Okey, sampai di sini je lah video kita unboxing untuk barang online kita. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum, bye bye. M tadi anak perempuan saya dah cuba pusing kak. Cantik kan? Alhamdulillah. Okey. Senyum kak. Okey dah. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.